Assalamualaikum. Hari ini saya nak berkongsi cara saya buat kuih badak berendam. Di sini saya menggunakan tepung pulut sebanyak 2 cawan. Sedikit garam. Air pandan secukupnya. Itu dia. Ini air kapur sebanyak 1 sudu makan. Sambung lagi, kita uli lagi. Saya suka menggunakan air daun pandan sepenuhnya daripada pewarna. Tak payah bubuh pewarna, hijau terus. Okey, dah siap adunan kita macam ni. Nampak ni. Ini inti dah siap, kita bulat-bulat intinya. Adunan ni kita buat macam ni, macam lah sama je macam kita buat kuih koci. Tutup. Siap macam ni. Okey, dah pun siap. Kita buat kuah dia dulu. Yang ni kita ketepikan. Kita masukkan santan sebanyak 1 liter. 1000 ml. Kita masukkan garam. Okey, ni gula 1 sudu makan. Kita nak rasa kuah ni ada rasa hujung-hujung manis-manis gitu. Okey, ni tepung jagung sebanyak 2 sudu makan. Kita masukkan air. Kita tunggu mendidih dulu baru kita masukkan air tepung jagung. Dekat kuah ni kalau nak masukkan daun pandan pun boleh juga. Dan kita masukkan air tepung jagung. Okey, macam ni kita tutupkan api. Sekarang kita nak rebuskan. Ni dia kuih kita ni. Kita rebus je. Okey, air kita dah mendidih. Kita masukkan adunan kita ni. Kita rebus sehingga adunan kita ni timbul. Kuih kita dah pun masak. Nampak dia dah timbul macam tu je. Nak nampak ni, sekejap saya kecilkan api. Nampak? Dah timbul macam ni, kita angkat. Dan kita masukkan ke dalam periuk. Okey, dah masak macam ni, bolehlah kita hidangkan. Siap. Okey, kuih kita dah pun siap terhidang ya. Jom kita berbuka puasa dengan kuih badak berendam. Hati-hati makan kuih badak berendam ni ya. Kena potong-potong dulu, tak boleh makan. Ambil sebiji ni terus masuk mulut. Nanti kalau tercekik, payah. Dah bulan puasa ni. Bismillah. Alhamdulillah. Selamat mencuba ya.